Hai korang, this is Milka Jesha and welcome back to my channel. Sorry kalau korang ada dengar bunyi mercun sikit, sebab sekarang kan tengah Deepavali kan. Wah, banyak gila orang macam pum 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 pum. Lama aku tak post video kan. Bukan apa, aku sibuk dan malas. Okay, tadi aku balik pukul 8. Kau nak tahu sekarang aku buat video pukul apa? Sekarang dah pukul 2 pagi. Aku dengan tak remove makeupnya. Aku dengan pakai macam ni lagi. Mak opak adik aku semua dah tidur dah. Kalau korang tengok aku macam pakai serba lengkap ni, kau macam nak ke mana kan? Sebab aku baru balik daripada sambut jadi adik aku. Dah nak balik tu tersinggah pula dekat Speedmart. Tiba-tiba aku nampak ini. Wow. Aku nampak ini. Memang rezeki aku masa tu. Memang aku cari sangat benda ni. Cepat sangat habis benda ni. Aku susah betul nak mencarinya. Tapi nasib baik rezeki aku benda ni cuma tinggal 2 je. Aku ada beli Kristi collab dengan Mami Monster. Kau tengok tu, aku rasa macam apa kata kalau aku buat konten. Sekarang aku ada video nak post kan. Dan ni aku dalam mencari. Sebab apa? Sebab bila aku scroll TikTok, ramai sangat orang kata, ramai sangat diorang tunjuk dapat beg percuma. Wow. Diorang dapat beg cantik-cantik begnya. Beg yang mahal-mahal tu. Beg Kristi tu korang tahu lah beg Kristi ni macam mana kan. Memang mahal beg dia, memang kualiti dia mantap. Tapi korang boleh dapat free dengan imbas QR je. Korang percaya tak? Aku tak percaya. Yang korang tahu tak, ada orang yang dia baru beli sekali, dia terus dapat beg. Jadi aku pun macam tak boleh ni, aku kena juga ni, aku pun nak beli juga ni, aku tak boleh ketinggalan ni. Jadi aku pun beli 2. Itu je yang ada dekat situ. Itu je stok yang ada. Sebab yang lain semua memang dah licin habis. So tak apa buang masa. Macam yang korang tahu, hari ni kita akan unboxing orang panggil unboxing Mami Monster. Kita akan tengok ada tak rezeki kita hari ni untuk kita dapat beg dia. Aku berdebar lah, aku tak boleh lah berat. Betul tak? Aku dari tadi berdebar ni. Adakah ni tanda-tandanya? Jom kita unboxing. Aku berdebar lah nak buka ni. Kau rasa kita dapat tak? Aku rasa tak. Aku rasa dapat. Dia rasa macam tak. Aku boleh dulu. Sekejap, sabar sekejap aku mencari. Mana you? Apa ni? Dia tulis kat situ, belum jackpot bro. Tak apa, mungkin kat luar je, Kita try dulu. Tapi kita tak scan dulu tau. Aku akan buka lagi satu. Okey, ni yang kedua. Sekejap. Tolonglah dapat. Tapi tak dapat tak apa. Tapi tolonglah dapat. Sekejap aku nampak kat dia. Hampir dah tu. Apa ni? Hampir dah tu. Cuba sekarang. Korang aku berdebar lah korang. Aku ada 2. Kat sini dia tulis hampir dah tu. Kat sini dia tulis belum jackpot bro. Jom kita scan je. Tak dapat tak apa. Dapat voucher pun okey, boleh lah. Apa ni? Itu apa ni? Belum jackpot. Jumpa lagi. Dia juga. Tak ada QR Korang memang tak ada QR Sebab aku first time beli ni, memang tak ada QR Tak ada kena buka pun. Ya ke? Memang tak ada ke korang? Memang ke aku yang dulu ni? Memang tak ada, boleh tak dibuka ke? Belum jackpot juga. Kita try tengok tak lagi satu. Ke aku yang tak tahu macam mana nak scan lah? Kau memang dia tak ada benda tu? Kau memang tak ada tempat scan? Macam mana aku nak scan? Dia bukan ada QR tu. Bukan cuba sekarang, cuba sekali lagi. Korang, aku memang tak dapat ke? Aku memang tak dapat ke korang? Aku memang tak dapat ke korang? Memang aku tak dapat ke? Tak, memang tak ada QR ke? Sebab aku first time beli ni, memang tak ada QR ke? Ke kena copy ni? Tak ada.
korang. Memang tak ada rezeki aku korang. Aku tengok online sekali dapat. Tu aku dapat bag. Tapi tak apalah kan. Ini bukan nak kata dapat voucher pun tak apa. Ini voucher pun tak dapat ni. Aduh, aku dah pening kepala. Okay, sekarang korang bagi tahu aku. Siapa yang nak makan banyak-banyak ni? Nak bagi kat siapa banyak-banyak ni? Apalah, sekurang-kurangnya bila kita tak dapat kad, kita dapat makan. Sekurang-kurangnya kita dapat makan. Bersyukur sikit. Pertama aku makan satu paket dulu. Tak silap aku dah ada cara-cara untuk makan dia ni kan. Ni apa guna? Yo, macam mana lagu dia? Apa yang cakap tu Raju? No, tengok serbuk dia. Dah macam bil-bil barang dia tengok. Ni dia punya serbuk ni untuk berasa dia. Dia letak macam ni. Terbang. Untuk ketat-ketat. Lepas tu korang renyuk. Korang renyuk dia. Renyuk, goncang makan ni. Renyuk, goncang makan. Renyuk, goncang makan. Bau dulu. Tak apalah korang kan. Korang-korangnya dapat makan kan. Itu pun dah Alhamdulillah. Okay, korang itu je konten kita untuk hari ni. Minta maaf kalau video kali ni membosankan. Tapi by the way, kemungkinan aku akan post video lagi. Tapi mungkin aku akan post vlog. Sebab dalam 25 nanti kenduri sepupu aku. Sepupu aku nak kahwin korang. Sabarnya nak makan nasi minyak. Nak tengok aku punya nama lagi. Jangan lupa subscribe, comment, like and share. Kita jumpa lagi in the next video. Bye bye.